Banyak pagi ni kita tumpu pada penamaan calon. Tunggu penjelasan saya dari masa ke semasa, terutamanya untuk saudara anti-nelok. Sahabat, saya tak nak usik. Tapi kenapa usik saya? Kenapa jolok saya? Saya juga mempunyai banyak perkara untuk saya jelaskan kepada sahabat-sahabat kita daripada Pakatan Harapan. Banyak soalan yang ditanya oleh anti-nelok yang saya belum jawab. Tunggu saya jawab. Bila saya jawab, saya nak bagi tahu orang Cenas siapa dia anti-nelok. Saya nak bagi tahu orang Kelawang, saya nak bagi tahu orang Lui, saya nak bagi tahu orang Pertang bahawa Negeri Sembilan sekarang ini wajar dan wajib untuk kita serahkan kepada Barisan Nasional. Saya minta maaf kawan-kawan kerana geramnya pasal belum bagi salam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera, salam perpaduan tajahau. Waalaikum. Salam Barisan Nasional, salam keluarga Jelebu. Saudara Kamal, pengacara majlis yang saya hormati, calon N03 Datuk Muhammad Razi bin Muhammad Ali. Orang Lui, kenal kau tak kenal si Razi ni? Boleh bagi dia menang tak? Abang kakak, adik-adik tidak ada pilihan. Bagi kemenangan sekali lagi kepada Datuk Razi bin Muhammad Ali. Boleh? Calon N02 01 02 petang. Lu jangan kat gua punya tempat. Calon N01 Cenah. Hari ini saya isytiharkan John Siau sebagai giant pada pagi ini. Killernya belum. Giant dia kena ikut dengan killer. Killernya bila? Bila? 1 hari bulan 8. Tengok badan, tengok muka. Saya ingat memang wajar dia diisytiharkan sebagai giant killer pada 1 bulan 8.